Isu kemarahan yang melampau boleh menimbulkan rasa tidak senang hati oleh pelbagai pihak. Terdapat ramai dalam kalangan masyarakat kita sebenarnya tidak dapat menahan sabar sehingga api kemarahan sukar untuk dipadam. Dalam banyak kes, individu yang bertindak agresif terhadap OKU atau mereka yang kelihatan berkelakuan pelik sebenarnya gagal mengenal pasti bahawa mangsa mereka berada dalam keadaan tertekan, cemas atau tidak stabil secara mental. Sebaliknya, emosi marah mendorong kepada tindakan fizikal yang melanggar undang-undang dan moral. Mereka yang mengalami gangguan mental tidak perlu dihukum tetapi dibantu. Kekerasan terhadap golongan ini bukan sahaja menyakitkan secara fizikal, malah meninggalkan trauma yang mendalam. Masyarakat diseru agar menukar kemarahan kepada empati dan tindakan agresif kepada bantuan yang berperi kemanusiaan. Jika anda berdepan situasi yang mencabar emosi, tarik nafas, fikir dahulu sebelum bertindak. Hubungi pihak berkuasa untuk membantu. Jadilah penyelamat, bukan pendera. Dalam dunia serba mencabar ini, kemarahan adalah cabaran pribadi, tetapi bagaimana kita mengendalikannya mencerminkan siapa kita sebagai manusia.